tips kumpul duit kahwin RM50,000 dalam masa 3 tahun. Untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Ajak pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas daripada sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram dalam masa 3 tahun, iaitu selama 36 bulan. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas public gold masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan dan lelaki simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten saja selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti, kalian akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ni nilainya lebih kurang RM50,000. Tetapi emas akan meningkat nilainya antara 8 hingga 10% setahun. Jadi, selepas 3 tahun, sebenarnya simpanan kita dah ada lebih daripada RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas tu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya, adik-adik boleh guna untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti akan tercapai matlamat. Bagi adik-adik yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau rujuk pin video di profil untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. Saya akan bimbing anda sebaiknya.